Okay, Assalamualaikum. Hai guys. So hari ni kita nak shoot video. Kita nak bagi satu task spontan dekat kita punya kru. Sebab hari ni adalah Hari Sukantara. Kalau kita tengok belakang Hari Sukantara. So hari kita nak bagi satu task spontan, task ad hoc dekat kita punya kru. Iaitu kita nak diorang interview murid-murid SK Aring. Lepas tu kita ada satu lagi surprise untuk diorang. Kalau tahu apa? Jom. La vida es un carrusel. Okay. Duduk. Ni je ke? Asal tak? Ada. Dia apa? Duduk. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya ingat nak bagi awak satu task ad hoc. Task ad hoc ni ialah task spontan. Awak yang kena buat task spontan. Maksudnya awak, kejap lagi saya akan bagi satu task spontan. Okey. Kita nak challenge, kita nak buktikan kepada dia orang yang kita sebenarnya boleh juga tanpa skrip, spontan. Jadi hari ni kita santai je. Semua tengok itu gede-gede. Okey, hari ni kita santai je. Okey, jadi kita akan tanya soalan. Task ni senang je, task ad hoc ni. Okey, kita akan bagi awak contohkan, awak kan ada rumah-rumah masing-masing kan, biru, kuning, hijau kan. Okey, jadi kalau lepas awak dah lompat semua tu free, awak pun terus pergi cari saya and then kita shoot. Awak pilihlah siapa seorang. Dua orang. 2, 4, 6, 8, 10. 2 orang. Dan 2 orang ni tanya soalan simple je. Pergi dekat tanya nama apa ni? Tanya kita. Nama apa? Murid-murid. Okey, jadi awak shoot pada. Nanti awak cari saya. Kalau dah ready soalan, awak fikir dulu soalan apa nak tanya. Contoh, awak rumah apa? Oh, rumah hijau. Oh, saya pun rumah hijau. Oh, awak masuk pertandingan apa? Contoh, tapi awak tanya dia. Hari ni kita ada kategori apa? Contoh tanya dia. Kita baik. Lepas tu soalan paling penting, awak tanya dia, awak dah tengok ke M-Scar atau awak suruh dia buat intro kita. Yang tu yang paling penting. Kalau lain tu semua selingan je. Awak tanya kali kata, oh saya tak minat, suka-suka ni. Kata awak pandai-pandai tak jawab ni. Bisa soalan lain. Kenapa awak tak minat? Suka kan penting. Macam tu. Tanyalah soalan kita. Kenapa awak tak minat? Macam tu. Saya mestilah jawab baik-baik kan. Mesti kata, oh rumah saya rumah kuning mana. Tak macam ni. Sebab hari ni kita punya tema ialah kita buat spontan je. Maksudnya vest pun tak ada. Spontan je. Faham tak? Spontan je. Everything. Macam vest pun tak ada. Faham? Macam tiba-tiba je. Tiba-tiba. Kita buat shoot kat air. So kalau semua faham, let's get started. Ini ialah geng-geng atlet sekolah. Atlet je ke atlet? Siapa sini atlet? Ya, atlet ni. Atlet rugby pun ada sini. Atlet rugby, kita ada atlet sukan, olahraga. Ni atlet apa ni? Pokok sawit peringkat ni.
Seka EduTV Channel. Assalamualaikum Rabiatul. Waalaikumsalam. Awak best tak hari ni main sukan? Best. Awak rasa rumah apa yang akan menang nanti sukan? Hijau. Okey, terima kasih. Awak pernah tengok tak dekat YouTube Seka EduTV Channel? Pernah? Awak subscribe tak? Dah. Apa intro Seka? Selamat Hari Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kalau baik. Apakah sukan Arya ada pada hari ini? Nampak jauh, nampak tinggi, lompat peluru. Apakah awak menang dalam sukan? Acara sukan? Baru main satu, menang, lompat tinggi. Apakah perasaan awak? Gembira. Awak rasa masukan warna apa yang menang? Warna merah. Apa pernah tengok MCK EduTV Channel? Nah, Cuba itu. itu. Seka EduTV Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah nama awak? Amara. Apakah rumah sukan awak? Rumah biru. Apakah kategori sukan yang paling awak suka? Lompat jauh. Oh. Awak dah tengok YouTube Seka? Sudah? Best sangat. Awak dah subscribe? Belum lagi. Apakah intro Seka? Sekar. Tutu Sekar. Okey. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Apakah perasaan awak di hari sukan ni? Happy sangat. Awak rasa rumah sukan apa yang akan menang? Hijau. Okey, awak tahu tak intro sukan? Tak ingat. Tak apa. Terima kasih. Sama. Saya nak tanya soalan boleh tak? Hari ni kita main sukan apa? Lompat jauh. Lompat jauh, lompat tinggi. Okey, betul. Awak rasa rumah sukan apa yang juara tahun ni? Okey. Awak tengok tak dalam YouTube Seka EduTV Channel? Tak tengok. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Kimi. Sukan apa yang ada hari ni? Lompat tinggi, lompat jauh, lompat peluru. Tengok tak YouTube Seka? Tengok. Apa intro dia? Tahu. Okey, tak apa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Awak apa khabar? Khabar baik. Best Kedah hari ini. Best. Kau rasa masukan mana yang menang? Mestilah biru. Okey, awak pernah tengok MCK? Pernah? Apa intronya? Tak ingat. Itu saja. Terima kasih. Okey. Okey, sebenarnya kita ada sediakan satu prank untuk kru kita. Jadi sekejap lagi kita akan pergi dekat diorang, and then lepas kita selesai shoot semua konten tu, kita akan bagi tahu kat diorang yang sebenarnya mic ni tak function. Mic ni tak bunyi. Jadi diorang akan nervous dan kita tengok macam mana diorang nak handle situasi tu. Diorang marah ke, diorang nak mengajuk ke apa ke, kita akan tengok, kita prank diorang nanti. Okey? Saya tengok ni video lain tadi tu. Yalah, kita tengok tengok. Suatu buku mic. Buku, kita tengok dah ada buku. Kita tengok dah. Tak ada kira you tu buku mic. Syazwari. Awak buka dah mic tadi. Buku mic tu tadi. Kau bunyi. Awak tengok ni, Kimi kamu. Buku dah tengok. Terus. Awak buku dah dua-dua. Tutup dengan kamu dah. I sakit tangan ni. Semua perasa aku sakit tangan. Oh, kenal. Balik kali. Hana. Okey. Teacher, okey teacher. Di sini. Di sini lah mana tu kita pada situ. Di sini. Kita cepat lain. Hana, apa pendapat Hana? Apa pendapat? Mana tanya? Kau tak ada bateri. Oh, kita tutup bateri. Oh, kita tutup tu.
guna semak. Payah tu. Bagi apa? Kalau kita Sampai esok, sampai esok. Tamat. Akhirnya saya yang kena prank, mic tak jadi. Okay, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di next episode. Bukan! Channel. Palai pada.